Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya akan berkongsi satu hari, satu info kesihatan. Hari ini topik kita sangat simple iaitu dry lips versus chapped lips. Korang selalu dengar kan apa itu bibir kering dan apa itu chapped lips kan? Jadi apakah ia sebenarnya? Apa perbezaan mereka? Dry lips dia lebih mild, dia lebih tidak kuat. Jadi sebabkan kita kekurangan air dan tiada pengelupasan dan juga bibir kita rasa macam kasar-kasar gitu. Dan dia boleh nampak dengan mata kasar, bibir kita nampak tak bermaya. Tapi chapped lips lebih advance, lebih teruk kekeringan di bibir. Bibir kita mempunyai saluran minyak yang sangat mudah untuk air keluar daripada bibir. Jadi bibir adalah benda pertama yang akan kering kalau kita kekurangan air dalam badan. Jadi bibir chapped juga boleh menyebabkan pengelupasan dan crack. Okay. Mereka punya punca-punca boleh kurang sama. Kita kekurangan air, dehidrasi, mungkin juga habit kita yang suka mengelupas, dan kita selalu gunakan air liur untuk moistkan bibir kita. Juga tidak boleh sebenarnya. Dan mungkin certain ubat yang kita makan boleh menyebabkan bibir kita kering. Jadi apakah treatment yang kita boleh buat kalau bibir kita kering? Yang pertama, yang paling utama, tambahkan air dalam badan. Minum air yang secukupnya. Yang kedua, kita kena seal the moisture dekat bibir kita. Yang ketiga, jangan kupas ataupun gunakan air liur untuk moisturize. Yang keempat, kita boleh exfoliate. Exfoliate kita punya bibir supaya bibir kita, sel-sel kulit mati akan terbuang dan tinggal sel-sel yang baru dan bibir kita akan lagi merah, merekah gitu, lagi cantik. Jadi saya nak perkenalkan, di Kaisar Farmasi kami ada satu produk yang boleh membantu korang yang masalah dry lips dan chapped lips, iaitu kita ada Suci Magic Lip Serum. Sekarang Suci tengah buat promotion, buy one free one untuk lip serum kita. Jadi tunggu apa lagi kawan-kawan? Jom dapatkan Suci Magic Lip Serum di semua outlet Kaisar Farmasi. Jadi apa kebaikan Suci Magic Lip Serum ni? Suci Magic Lip Serum ni kaya dengan pelbagai minyak-minyak yang boleh membantu sealkan the moisture. Moistkan lagi kita punya bibir seperti macadamia oil, rose oil. Dan juga dia mempunyai kandungan-kandungan yang boleh trapkan air dalam bibir kita. Maka bibir kita akan tidak chapped, tidak kering dan lagi nampak moist dan lagi nampak bermaya dan nampak lagi cantik lah. Bila bibir yang cantik, di pandangan mata orang lain pun kita akan nampak cantik. Begitu. Kalau pakai lipstick pun tak nampak merekah. Jadi tunggu apa lagi kawan-kawan, jom dapatkan Suci Magic Lip Serum di semua outlet di Kaisar Farmasi kerana kami tengah ada promosi buy one, free one. Jadi tunggu apa lagi kawan-kawan, jom dapatkannya.